Awak keras langgar lubang memang Sebelum datang mesin turbo, apa masalah yang ada pada kereta abang ni? Sebelum saya datang ni dia jadi keras, lepas tu dia jadi macam tak sedap mandu. Pecah. Dia punya turbo tu dalam dia dah. Kajang. So banyak bengkel kat Kajang tapi kenapa abang pilih Mr. M Turbo? Sebab saya tengok review dia okey lah. Lepas tu harga pun okey baloi. Lepas tu saya tengok dia punya tempat pun okey. Pertama abang datang sini, abang sampai, so abang buat kereta, apa pengalaman abang daripada segi servis, suasana, feedback abang lah tentang mesin turbo punya ni? Servis okey. Lepas tu dia punya komen pun ada bagi tahu masalah apa. Sebab kong ke, sebab rosak ke. Kita sebelum tukar kita ada tunjuk kat abang betul? Betul. So kita ada bagi tahu apa masalah, kita ada tunjuk apa masalah betul? Sebab buka tu ada tunjuk benda ni problem. Ni punca rosak dia. So kalau abang nak tukar pun abang yakin lah benda tu rosak, baru kita tukar betul? Dia tunjuk betul-betul benda tu problem, boleh cakap tukar. So macam tu abang rasa trusted ke tak trusted bang? Ya, saya trust lah. Pada yang belum pernah datang mesin turbo ni, boleh lah try. Lepas tu dia banyak pilihan kat sini. Tu ada macam-macam adjustable, spring spot, heavy duty absorber. Dari segi pilihan tu memang banyak. Ada, lepas tu banyak promo betul? So betul. abang punya hari ni berapa kos abang habis? 1020. 1020. Abang tukar apa? Absorber 44, spring spot. Spring spot? Ya, betul. Okay, last question. Ni jujur, abang jawab jujur. Okay bang, kita tengok kereta dulu. Kita tengok kereta. So yang ni abang pakai absorber heavy duty Pro Expert dengan sport spring Pro Expert. So daripada segi luaran abang, puas hati tak puas hati? Dari segi luaran okey, setup pun cun-cun lah. Cun-cun. Overall puas hati tak bang? Ya, overall Okay. saya pasti lah. Sebelum pandu kereta lama seperti baru. Okay bang, ni hadiah. Ni Ya Allah Akbar. yang ni jersey limited edition ni bang. Okey. So okay bang, thank you bang. Terima kasih.